Siapa yang cantik, yang manis, tentulah Mak Jemah. Untuk jemaah, hey. Untuk jemaah, hey. Dah lah tu. Asyik memuji je. Sukalah tu. Tak adalah suka kembang kejap. Maklumlah. Oh, station. Tak payahlah pakai baju sejuk dah. Tak payah buka. Kalau hujan. Mana ada hujan mana Mak Jemah? Tu tak nampak. Oh, ni bukan baju sejuk. Ni baju sejuk. Okey, Mak Jemah pergi Hollywood buat apa? Alah, jumpa kawan lama. Ramainya kawan lama Mak Jemah kat sana. Justin Bieber. Justin Bieber budak. Kawan lama Jennifer Lopez. Oh, Jennifer Lopez. Itu kawan sekolah. Kawan lama, kawan after masa lepas graduate. Oh, dekat high school lah. Graduate lah aku lah. School apa? Oh, iya ke? Siapa? Kim Kardashian. Oh, siapa tu? Entah. Dulu orang tak kenal dia lah. Kim Kardashian tu yang kira dia terkenal pasal TV show dia lah. Kardashian. Oh, yang reality TV tu kan? Kim Kardashian. Mak Jemah, kalau Mak Jemah rapat dah confirm nampak Mak Jemah dalam TV show tu. Okay, excuse me, Mak Jemah yang produce itu tu, okay? Cakap orang tak percaya, tengok baju lah. Oh, okay. Apa yang Mak Jemah pergi jumpa dia buat apa Mak Jemah? Alah, dia tengah sedih. Kenapa sedih pula? Nampak dia macam happy je. Okay, tahu tak Wall of Fame? Okay, Wall of Fame yang ada tangan-tangan tu. Hollywood. Jackie Chan ada. Dia bukan Wall of Fame. Habis? Walk of Fame. Iyalah, kau dengar je macam Wall of Fame. Sebab apa Wall of Fame tu Muhammad Ali je dapat Wall of Fame. Oh, iyalah. Yang lain tu Walk of Fame. Betul. Beza dia? Sebab Muhammad Ali dia nama dia dekat dinding. Yang lain semua nama dia dekat lantai. Siapa yang pernah pergi sana tahulah macam Jemah biasa sangat pergi sana. Biasa lah, kawan lama kat sana kan. Ulang alik. Ada plus sendiri boleh lah. Macam tu. Lepas tu dia nak sangat, Kim Kardashian ni nak sangat. Dah boleh lah, dia famous apa? Ini yang tak tahu ni. Syarat-syarat untuk dapat nama di Walk of Fame tu, kenalah cerita je dah 5 tahun dalam industri. Lepas tu menang Oscar, Oscarku, ku beri nama saudara, saudari Encik Kebun. Okey, Encik Kebun tak boleh. Kenapa? Itu dah stesen lain dah, Arab Al Jazeera. Kan. Jemah takkan tak slow talk pun dekat dengan orang tu. Dah slow talk dah, itu hari buat sendiri. Buat sendiri kat mana? Orang timbus balik. Dah chop dah tangan. Tak ada chop tangan dah. Orang timbus balik. Dengki orang tu. Bagus juga Mak Jemah kan. Dia punya persahabatan tu dia jaga sampai dia buat kat tempat lain. Mungkin depan restoran burger ke mana-mana kan. Tak, sebab yang ini Mak Jemah baru ni kalau pergi Wisma adalah Kim Kardashian punya ni. Apa dia? Walk of Fame tu. Tangan dia tu adalah dekat Wisma Mak Jemah adalah, dekat Hollywood tak ada. Jadi kalau nak tengok pergi Mak Jemah dia. Tu. Habis Mak Jemah dia Kim tak macam malu ke dia minta? Tak ada, dia macam sekarang ni dia macam ni lah, dia macam kemurungan ke apa? Murung, diam, tak nak pergi syuting. Kan susah nak sikit. Tak kena pujuk lah Wall of Fame tu supaya buatkan dia juga. Tapi boyfriend dia kan pujuk dia. Ni lagi satu lah Nip. Nampak stronger dia jadi stronger. Stronger. Ni mungkin lagi satu orang tak tahu. Apa dia? Boyfriend ni asyik menyanyi je kat kelab. Tak ada masa dengan Kim Kardashian. Allah, kesiannya. Mak Jemah lah ni. Mak Jemah lah temankan dia. Mak Jemah recommend dengan saya. Kat belakang dia tu ada tak lalat. Oh, itu lalat. Panjang tak lalat dia. Ya ke? Dia pilih nama Johan ke apa. Lepas tu dekat belakang, dekat peha dia, ada macam chop. Chop apa? Johan was here. Apa dia tunjuk kat Mak Jemah pula? Kan, lepas tu dia burung. Itu masalah burung ni. Balik lah. Saya tak dengar cerita ni. Kita boleh tahu. Rahsia dia. Sudahlah Mak Jemah. Mengaibkan orang. Johan was here. Okay, bye. Bahaya lah Mak Jemah sini.